Sebelum ini, tular di Threads apabila ada seorang individu mendedahkan pempengaruh Hairul Aming mempunyai bil akaun pembayaran tertunggak Maxis. Hal itu sekaligus turut mendapat respon daripada Hairul Aming, di mana Hairul Aming berasa hairan apabila maklumat peribadinya didedahkan kepada umum. Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video sesi live ketika Hairul Aming mengulas berkenaan isu tersebut. Dalam pada itu, Hairul Aming turut menegur perbuatan seorang individu yang menggunakan nama dan wajahnya untuk berniaga secara affiliate. Namun, dalam masa yang sama berkongsi gosip-gosip selebriti yang mana Hairul Aming sendiri kurang gemar dengan perbuatan tersebut. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Tunggang publicity, tak suka tunggang isu, tak suka write nama orang. Kalau korang perasan kan, saya jarang or almost tak engage dengan apa-apa isu terjadi dalam media sosial. Orang cerai ke, orang gaduh ke, peniaga tu tipu orang ke, peniaga tu lingkup ke, viral ke apa ke. Saya tak ulas pasal orang, saya tak sentuh nama orang sebab KA respect privacy setiap orang tu. Tapi itulah, penat lah, banyak benda dah KA sacrifice. And to the fact that you sampai leak macam tu my data, to me is too much lah. So tengoklah Maxis respon apa nanti. Korang jangan tanya KA, tanya Maxis, biar dia jawab. Sebab dia yang pegang data saya. Kalau fanpage yang ulas, okay, fanpage ni pun KA kena bagi tahu juga. Saya kena tegur juga benda ni. Kalau korang pergi dekat platform warna biru tu, saya tak boleh sebut kat sini kan, korang perasan banyak fanpage yang guna nama KA tau. Khairul Aming Fans lah, apalah, macam-macam lah. Kecuali dekat TikTok yang Khairul Aming Fans tu, yang tu memang admin dia KA kenal, and dia buat for fun, dia tak ada menjual ke apa, tak ada. KA kenal, memang ikhlas. Tapi dekat platform biru tu yang guna page muka saya, nama saya apa semua tu, itu pun tak tahulah. Sebab yang tuan empunya account tu saya tengok, saya kenal siapa. KA tengok dia adalah satunya orang Islam. Lepas tu dia buat affiliate kan, duit-duit daripada page tu dia guna buat belanja anak bini, buat beli rumah, apa semua kan. Which is tak ada masalah, saya tak kisah pun, boleh kongsi rezeki. Cuma saya tak suka bila awak guna muka saya dan nama saya, and then awak post gosip-gosip artis, benda-benda fitnah-fitnah pasal rumah tangga orang, apa semua, and you buat affiliate kat situ. Jadi you make money, yes, tapi berkat ke tak money, berkat ke tak duit tu, awak sendiri jawab lah. Jadi saya memang sangat particular bab keberkatan duitnya. KA sangat particular bab ni. To the point, kalau ada customer datang rembayung kan, banyak adalah terjadi sebelum ni kes customer datang rembayung,